Wa idza khasama fajar, apabila berkelahi melampau. Dan ada orang dia berkelahi bab tu je, kemudian dia melampau. Sebab itu dalam ilmu ni, siapa yang tak reti tak usah duk masuk, pergi jauh-jauh. Kita bila bahas satu perkara mengenai ilmu dan kita jawab satu orang, kita jawab ilmu tu. Aku tak jawab tentang kau. Aku tak pernah kata kau jahat ke, kau apa. Aku jawab apa fakta yang kau bagi tu tak betul. Setengah orang dia tak boleh tahan. Orang Melayu terutamanya, dia orang jawab benda dia salah, dia dendam. Jaga Mufti Perlis ni sekali lagi, tunggu dia kata. Dia dendam. Kita bukan jawab peribadi you, kita jawab fakta. Cukup. Sebab tu bila habis fakta, kadang-kadang saya dengan kawan-kawan kan dalam majlis, paham kita fakta. Habis fakta kita dia orang tua, dan kita angkat beg dia. Entah ni tadi entah kata kat ni entah angkat beg blok. Kata ya Syekh, ana jawab fakta. Beg ni tak kena mengena dengan fakta tu. Kita berkelahi satu bab, jangan lebih-lebih. Semua orang dia bergaduh satu bab, dia fikir kawan tu buat sikit je kepada dia nak balas tu, aku tak kira. Kalau aku balas sampai tak ada langsung. Dan ada orang tabiat, orang politik 2 kali 5, bila berkelahi sama-sama, kalau buang terus. Jangan buat perang ni. Ini salah satu ciri munafik. Kita pun dengan kawan-kawan kita, pejabat ke siapa ke, kita kesalahan dia ambil dengan kadar kesalahan dia. Dia salah banyak ni, dia salah. Bila dia salah tu satu benda, hak dia benar, hak lain dia cakap pun kita, aku tak nak dah. Aku apa dia cakap pun tak nak. Tak boleh. Ini menyanggahi hakikat ilmu yang diperintahkan oleh agama. Wallahu ta'ala a'lam. Pak Ya ada buat kenduri hari ni, saya nak berjawab soalan sebahagiannya. Jadi saya tuan-tuan boleh hantar soalan sekarang.